Krisis tenaga dunia mengkritik di kedai kopi tidak serumit mencari solusi. Di meja kedai kopi, jawapannya sentiasa mudah. Harga minyak naik, kerajaan gagal. Bil elektrik meningkat, pengurusan lemah. Bekalan terganggu, pasti ada yang tidak kena. Segalanya dirumus dalam beberapa ayat pendek, seolah-olah krisis tenaga dunia ini hanya berpunca daripada kelemahan dalaman semata-mata. Namun realitinya jauh lebih rumit. Krisis tenaga global hari ini banyak dipacu oleh ketegangan di Asia Barat, sebuah wilayah yang menjadi nadi utama bekalan minyak dan gas dunia. Apabila konflik tercetus, laluan perdagangan terganggu, risiko keselamatan meningkat dan pasaran bertindak balas dengan panik. Harga minyak melonjak bukan kerana satu negara gagal mengurus, tetapi kerana seluruh sistem bekalan dunia menjadi tidak stabil. Dalam keadaan ini, negara-negara pengimport tenaga seperti Malaysia tidak mempunyai kawalan penuh terhadap harga global. Apa yang berlaku ribuan kilometer jauhnya tetap memberi kesan langsung kepada kos sara hidup di dalam negara. Ini hakikat ekonomi dunia yang saling bergantung. Tetapi di kedai kopi, dimensi global ini jarang diberi tempat. Kritikan terus dilontarkan tanpa mengambil kira bahawa setiap kenaikan harga bahan api adalah refleksi kepada ketidaktentuan geopolitik, bukannya semata-mata kelemahan dasar tempatan. Lebih mencabar, setiap langkah yang diambil kerajaan juga bukan tanpa risiko. Mengekalkan subsidi dalam keadaan harga global melambung tinggi akan menekan kewangan negara. Mengurangkan subsidi pula memberi kesan langsung kepada rakyat. Peralihan kepada tenaga alternatif memerlukan masa, pelaburan besar dan kesabaran, sesuatu yang tidak selari dengan desakan penyelesaian segera. Inilah dilema sebenar yang jarang dibincangkan secara mendalam. Mengkritik itu mudah. Menyusun dasar dalam suasana ketidaktentuan global jauh lebih sukar. Apatah lagi apabila punca utama krisis berada di luar sempadan negara dan di luar kawalan mana-mana kerajaan. Justeru, dalam menghadapi krisis ini, masyarakat perlu bergerak melangkaui naratif simplistik. Kita tidak menolak kritikan, tetapi kritikan harus bersandar pada kefahaman yang menyeluruh. Kerana tanpa itu, ia sekadar menjadi gema kosong di meja kedai kopi. Akhirnya, krisis tenaga dunia bukan sekadar ujian kepada kerajaan, tetapi juga kepada kematangan kita sebagai masyarakat. Sama ada kita terus memilih untuk menyalahkan atau mula memahami dan bersama mencari solusi.